Haiwan darat apakah yang melihat dengan gema suara? Bat. Betul. 1-0. Episod hari ini ditajuk oleh Malaysian Investment Development Authority. Menara Condong Malaysia terletak di mana? Teluk Intan. Betul. Tak tahu lah. 1 sama. Golf berasal dari negara apa? Scotland. Betul. 2-1. Putrajaya dinamakan sempena siapa? Tengku Abdul Rahman. Betul. 3-1. Tun Hussein On merupakan Menteri Perdagangan dan Industri yang keberapa? Kedua. Betul. 3-2. Macam Di bandar manakah rundingan kemerdekaan Malaya diadakan? London. London. Betul. Cik Ridwan jawab dulu. Okey. 4-2. 4-2. Panjaran Himalaya merantasi 5 negara. Namakan satu dari negara tersebut. Nepal. Betul. 5-2. Cik Ridwan menang. Terima kasih. Tahniah. Episod hari ini ditaja oleh Maida. Eksplorasi kerjaya Maida kini kembali pada 14 dan 15 November ini, menampilkan lebih 20 syarikat yang menawarkan hampir 3,000 peluang pekerjaan dan latihan industri. Jumpa anda di Menara MITI, Kuala Lumpur.